Okey. Saya cakap terus terang, ada kejayaan yang Datuk Seri Anwar buat ni lebih baik daripada Datuk Seri Najib. Kan? Tapi ada tak orang yang appreciate? Tak ada. Sebab dia kerajaan. You need to always You cerita pasal mata wang. Mata wang sekarang excellent dah, 3.8 dah. betul 38. Nak cerita apa benda lagi? Daripada 4 lebih, dekat 4.8 tak silap saya. Sekarang dah RM1 tau. Kurang tau berbanding US dollar. Lepas tu you tengok dari segi indeks KLSE, lebih 1,700 mata. Dari segi pertumbuhan ekonomi 5.5%. Dalam keadaan kita, dunia sekarang tengah kelang kabut, kita steady je, senyum je. Walaupun orang kata ringgit mengukur sebab USD melemah, tapi boleh bangkang balik benda Baik, tu tak ada banyak aspek. Kita punya foreign direct investment tertinggi dalam sejarah. Even currency negara-negara kita punya kawan-kawan pun jatuh kita juga. punya kadar pengangguran jatuh, kita punya kadar inflasi alhamdulillah. Memanglah ada rakyat masih rasa sebab dari segi inflasi makanan memang sikit tinggi. Kan? Yang itu yang rakyat bising. Kan? Tetapi he is doing his very best. Ada pernah orang appreciate? No. So lepas ni, kalau dia orang ni berjaya lah tukar kerajaan sekalipun, I don't think so. Sekarang ni bergantung Datuk Zahid dengan Datuk Seri Anwar je. As long as dia orang dua orang ni bersama, they goes together kan, on the next 16 general election, nobody can defeat them. Bagi saya lah kan. Dan banyak benda baik rakyat akan dapat merasa. Cuma sekarang ni yang saya nampak lah, yang mungkin boleh appreciate apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar ni, golongan atas pagar yang tak peduli politik. Siapa yang ambil peduli politik memang takkan appreciate. Minta maaf cakap. Kan? Besok lusa kalau dia orang jadi kerajaan, dia orang pula kena tibai. Sama juga masa Muhyiddin jadi kerajaan, dia kena tibai. Masa Ismail Sabri jadi kerajaan, dia kena juga. Silap kita ialah silap UMNO kita bagi Ismail Sabri jadi Perdana Menteri sebelum election. Ini mistake paling besar. Kenapa tu? Sebab siapa juga yang jadi kerajaan, kalau tak reti nak manage communication dengan baik, memang akan jahanam. Saya setuju Pak tu, sebab saya rasa macam Muhyiddin ada dia punya weakness. Ismail Sabri probably ada whole lot weakness yang lagi obvious. Especially I would say ada nama dia dekat dalam social media, kita panggil apa, penyu, something like that. They call it him that one tak boleh. Tapi kita tak boleh nafikan. Kadang-kadang Ismail Sabri pun saya tengok dia spending on media ni boleh tahan. Berbanding dengan kita sekarang lah. Kita ni sekarang ni 10%. The numbers probably sangat rendah lah bagi saya lah. Sebab terlalu nak jaga tata kelola. Kita tak nafikan memang ada good impact. Kan? Kita hati-hati dalam spending duit rakyat dan sebagainya. Betul, bagus. But you are saving the money so that whoever replace us will use that money. Not only use, misuse that money. Yang ni yang bahaya. Tengok apa jadi. Tengoklah apa jadi zaman Muhyiddin. Bila dia daruratkan negara, 600 bilion dia belanjakan. If I'm not mistaken, waktu tu dia repair Seri Perdana. Waktu tu kan kita memang tengah menggunakan duit. Tak kisahlah. Kalau repair kecil-kecil ni kita tak kisah. Ini jana wibawa, duit yang sepatutnya untuk usahawan Bumi Putera. Last kali dapat kat Tokey Cina kilang perabot dekat pagar geng dia. Itu satu lagi jana wibawa. Betul lah. Betul. So, itu antaranya. Banyak lagi penyelewengan lain. Kalau tidak, dia punya menantu takkan lari. Itu antara benda yang saya rasa kita nak kupas tu kena jauh lagi dalam. Tapi saya ada satu yang... Itu sebabnya bagi saya kan, at this moment, kita kena sedar bahawa kerajaan buat benda bagus macam mana sekalipun, tapi kalau tak jaga komunikasi, jahanam. Betul. So you should spend on communication. Spend on... Sekarang ni, orang banyak pakai AI. AI sekarang ni ancaman. Sangat berbahaya. Tetapi kalau you nak block AI dah tak boleh dah. Lain macam negeri China. Negeri China dia orang buat undang-undang dulu, kan?
Dia block daripada platform-platform ni masuk daripada awal. Kita pula, kita benarkan semua platform masuk, lepas tu baru kita nak regulate. Tak boleh, terbalik. Saya setuju yang tu. Dia tak akan menjadi. Sebab sekarang to a point yang macam sekarang kan, bila kita tarik balik, kita nak regulate, dia orang kata kita sekat kebebasan media. Tapi saya rasa sekarang rakyat tengah menghadapi masalah tu sebab contoh sekarang kan tengah bulan puasa, orang nak beli baju. Kalau produk-produk baju, produk-produk gambar, even video, orang gunakan AI tanpa tengok kualiti sebenar. Kalau dulu kita ada shooting, production, kita ambil gambar. So orang boleh tengok flow material ke apa benda semua tu. Tapi bila AI dah lambat, to a point semalam I think video tu lebih daripada 1 juta orang tengok. Sebab orang komplain sebabkan AI, maka dia orang beli, dan barang sampai lain. Barang sampai lain. Itu satu bentuk penipuan lah, fraud lah tu. Kita yang cerdik pun kadang-kadang kena juga. Okey, kembali tadi kepada UMNO. Tadi kita cakap pasal PKR sikit, kita masuk dalam UMNO. Even dalam UMNO kita ada lihat ada juga yang tidak senada. Just now we said about KJ. But dia senada individu yang agak controversial saya rasa memang ni adalah Dr. Akmal. Jadi Dr. Akmal ni apa pula cerita dia ni? Dia senang sajalah. Agenda dia ialah nak bawa UMNO bersama dengan Perikatan Nasional. Itu Dr. Akmal. Dan dia terang-terang sebut PAS. Bersama dengan. Masalah dia sekarang ni, Akmal ni mungkin dia tak sedar bahawa kita bukan tak pernah bagi peluang pada PAS. Kan? UMNO satu-satunya parti yang cukup pemaaf. PAS ni datang daripada mana? Daripada UMNO. Kita pernah maafkan PAS. Kita tanda tangan piagam muafakat nasional. Umpamanya macam kita dah nikah dengan dia lah, tapi baru nikah kat Thailand, belum sempat balik Malaysia register, dia dah nikah dengan orang lain. Betul tak? Sama juga UMNO pernah memaafkan Bersatu. Kan? Bersatu khianat kita, tubuh parti dia. Lepas tu kita bagi pula dia jadi Perdana Menteri. Padahal kita ada 42 kursi, dia ada 32. 32 tu 16 dia curi daripada kita, lagi 9 campur 2 dia curi daripada PKR. Kita bagi dia jadi Perdana Menteri. Last kali apa jadi? Dia tikam kita, dia block duit kita, dia sumbat pemimpin kita, nak disumbat dalam penjara. Kan? So kita dah pernah maafkan dia orang. Kita dah pernah maafkan Semangat 46. PKR pun kita pernah maafkan. Kami antara orang yang mengasaskan PKR. Datuk Seri Anwar, Timbalan Presiden UMNO. PKR. Kebanyakan yang PKR ni semua, kebanyakan orang UMNO je. Saifuddin Nasution. Antara orang yang rekrut saya dulu. Dia susah pemuda. Orang yang talent scout saya. Lantik saya jadi pengurus operasi projek Tunas Bestari. Program pendidikan pemuda UMNO Malaysia. Kebanyakan orang UMNO. Kita boleh terima balik PKR, tak ada masalah. Kan? So, nak beritahu Akmal, apa jadi bila kita bagi peluang pada PAS? Kita kena tikam balik. Tapi Akmal merasakan yang idea ni Melayu sepatutnya dengan Melayu sebab adanya DAP dalam. Tak, dia sebenarnya ini satu benda yang tidak dia tak belajar detail dalam. Kita ambil contoh lah. Kan? Kita boleh dengar cakap Panglima Mak Kilau mengatakan bahawa kalau Melayu bersatu, Melayu akan kuat. Ini cerita Mak Kilau. Mak Kilau masa tu tak ada parti politik. Sekarang ni yang bawa naratif kita Melayu kena bersatu ni siapa? Yang bawa naratif ni PAS. Tapi adakah dia guna roh Mak Kilau tu? Mak Kilau nak semua Melayu bersatu. Tapi PAS ni dia nak bersatu dengan Melayu daripada bersatu, Melayu PAS, Melayu UMNO yang pro bersatu dengan PAS, yang pro PN. Bukan yang pro PKR ataupun PKR ni tak anggap Melayu. Datuk Seri Anwar hari-hari pakai baju Melayu. Dia masih tak anggap Melayu lagi. Datuk Zahid tu, walaupun Jawa, dia tetap Melayu. Dia tak dianggap Melayu. Rara, Aziz Bari, anak Johan Jaafar apa ni, Syarizan. Semua Melayu juga. Kenapa tak bawa dia orang ni untuk bersatu? Sebab apa? Sebab dia orang tak boleh angkat Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. So boleh ke kita anggap ini sebagai penyatuan Melayu? Kita ambil contoh senang lah. Saya punya statement baru. Berbeza dengan Mak Kilau. Kalau nak tengok orang Melayu terjaga di bumi Malaysia, tanah Melayu ni, make sure kita ada multiracial government. Betul. Bukti dia apa?
Bukti dia 61 tahun pemerintahan Barisan Nasional. Orang Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun, Lumbawang, Dayak, Iban, semua Melanau boleh cari makan. Sebab apa? Sebab kita ada multi-racial government, bukan bumi putera government. Bila kerajaan tu kerajaan bumi putera saja, hanya untuk satu kaum saja. Fikir tentang satu kaum saja. Tengok apa jadi zaman Muhyiddin. Hanya ada 114 kursi. 114 kursi, 3 orang tarik sokongan, hilang kerajaan. Ingat, pelabur luar ni tak fikir ke? Kalau 3 orang tarik sokongan, kerajaan jatuh, siapa yang bodoh nak letak duit kat dalam negara kita? True. Itu yang kita punya foreign direct investment jatuh. Itu sebab kena pinjam duit banyak. Itu sebab hutang negara zaman Datuk Seri Najib 686.8 bilion 2017. Only 50.8% against our GDP. Bila datang Mahathir, bila datang Muhyiddin, apa jadi? Sekarang dah 1.2, 1.5 trilion. Teruk dah kita punya hutang ni. Datuk Seri Anwar hari ni